Ramadan bestnya, seronoknya puasa, aurat tak tutup. Oh tu ramai juga. Duk berniaga kat bazar Ramadan. Abang Haji pergi nak beli kuih, tengok kuih bawah, kuih atas, kuih bawah, kuih atas. Pahala puasa Abang Haji. Ya Abang Haji dia puasa tapi tak tutup aurat. Ini wajib, puasa wajib, ini pun wajib. Dia boleh asing-asing kat mana wajib ni, mana ni. Sekarang ni ibu-ibu kena hati-hati sikit dengan satu perkataan, dosa peribadi. Hati-hati dengan perkataan ni. Apa? Dosa peribadi. Hati-hati. Ini di antara anak panah liberal. Alah dia pergi dating, alah dia buat gitu, alah dia nak jadi perempuan, dia lelaki nak jadi perempuan, dia perempuan nak jadi lelaki. Itu dosa peribadi dia. Kita tak perlu masuk campur. Hati-hati. Hati-hati. Kita orang masjid, kita kena tunjuk akhlak yang baik. Walaupun jiran kita macam tu dosa peribadi dia, personal sin. Hati-hati. Ini pemikiran yang seram. Kita dengar bahasanya baik. Ustaz, dia puasa walaupun dia pakai seksi, itu dosa peribadi dia. Dia walaupun macam tu, isteri dia tak tutup aurat, itu dosa peribadi. Dia walaupun dia ketua kampung kita, isteri dia tak tutup aurat, itu dosa peribadi. Dah kalau dosa isteri dia tak boleh nak jaga, macam mana dia nak jaga dosa pahala orang kampung? Hati-hati dengan perkataan. Bulan Ramadan ramai juga. Walaupun saya macam ni, Allah tengok hati tau. Dosa peribadi, hati. Siap baca hadis lagi. Kan Nabi sebut Allah tak tengok luaran. Siap baca hujah kan? Kan ada hadis Allah tidak melihat rupa paras dan luaran. Dia baca hadis tak habis. Dia baca sampai kat mana? Allah tidak melihat rupa paras dan luaran, tetapi Allah melihat hati. Dia baca hadis tak habis. Sebenarnya apa? Ada sambungan. Sambungan dia, Allah tidak melihat rupa paras dan luaran, tapi Allah melihat hati dan amalan. Amalan ni tutup aurat. Kalau hati kamu beriman, amalan kamu taat pada Allah, tutup aurat, bayar hutang, pergi semayang. Hati baik. Walaupun mulut saya macam ni, tak ada insurans, hati saya baik tau. Kalau hati baik, amalan kamu, mulut kamu pun baik, tak leza. Tu Ramadan nak latih kita tu. Bulan biasa, Ramadan puasa. Tak maki hamun. Dan itu kita biar jelas supaya kita masuk, kita melakukan ibadah dalam keadaan kita faham. Kemudian